Hi, have a nice day. So, hari ni saya nak kongsi dengan anda salah satu pintu baru dekat Brand New Kitchen. Jadi, kita baru keluarkan pintu ni pada bulan ni lah. Okay. So, ni adalah pintu European warna mint green. Okay. Warna mint green. So, dia bukan sage green, dia bukan smoke green lah. Cuma colour ni colour ni masih lagi baru tau. Jadi biasa kalau anda nak colour mint green ni, anda nak kena tunggu dekat 5 bulan. Sorry, 5 minggu. Okay. 4 ke 5 minggu. Lama sikit lah. Sebab biasa production kabinet aluminium untuk pintu European ataupun kabinet dalam 3 ke 4 minggu saja. Tapi untuk pintu yang special ni kena tunggu dekat 4 ke 5 minggu lah. So dia lama sikit. Jadi saya ada customer dekat 2 customer yang dah book untuk pintu ni. Tapi Alhamdulillah dia punya renovation masih lagi dalam proses. Jadi mungkin sempatlah untuk kita order pintu ni. Jadi kalau anda yang kat luar sana suka pintu European dekat Brand New Kitchen, okay, macam pintu belakang ni warna dark grey ataupun anda suka dengan pintu mint green ni, anda boleh book dengan segera untuk tahun ni. Okay, ni tahun 2025 Disember lah. Sebab sekarang ni kita sedang push dan juga rush untuk penuhkan installation sebelum Hari Raya. Okay. Untuk pemasangan pada Disember, saya nak maklumkan kita dah penuh. So sekarang kita nak penuhkan untuk bulan Januari pula. Dan mungkin kita akan penuhkan sampai Februari lah. Dan biasanya 3 hari ataupun seminggu sebelum raya kita dah tutup slot untuk installation. Jadi kalau anda yang nak pasang kabinet sebelum raya tu, anda kena cepat-cepat DM kita, dapatkan quotation, dapatkan consultation, dapatkan design daripada mana-mana saja wakil Brand New Kitchen yang berdekatan dengan anda lah. Dan kita punya branch ada dekat Johor Bahru, ada dekat Batu Pahat, ada dekat Setia Alam, ada dekat Balakong, ada dekat Teluk Paling Megarang lah. Okay. Yang mana luar daripada kawasan yang saya sebutkan tadi, anda boleh DM juga, tak ada masalah. Cumanya untuk anda buat insurans dengan material tu dah agak susah sikit lah. Tapi kalau anda boleh berkorban untuk buat insurans dan itu akan jadi lebih baik lah. Okay. Jadi ingat gunakan kabinet aluminium untuk kitchen anda supaya anda tak invest 2 kali pada masa akan datang. Okay. Itu sahaja daripada saya. Have a good day. Bye.